Okey, episod lepas aku ada janji cakap nak bawa korang fly kat satu pulau. Okey, inilah pulau dia, Pulau Pelanduk, Tanjung Penyabong, Mersing. Jadi hari ni pun dah matahari dah terik. Aku pun pakai ND128. So ND128 memang untuk cuaca yang terik macam ni, pun lebih kurang pukul 9 macam ni. Okey, aku pun dah take off ni, dan kita tanpa buang lagi, terus saja kita ke Pulau Pelanduk. Pulau Pelanduk ni jarak dia daripada pantai lebih kurang 350 meter saja. Sangat dekat guys, sangat dekat. Okey, so dah sampai di pulau ni, dan aku akan buat satu reveal shot. Nak tengok apa ada belakang pulau ni. Ada berpulau-pulau lagi di belakang pulau ni guys. Okey, dan sekarang kita akan buat shot top down shot pula. Nak tengok keadaan pulau ni macam mana daripada atas pandangan dia. Okey, pulau ni keluasan dia lebih kurang 60,000 meter persegi saja, dan pulau ni memang tak ada penduduk lah. Mungkin juga disebabkan keadaan geografi dia yang curam gini. Tak ada pantai yang landai yang membolehkan struktur binaan bangunan macam rumah ke, chalet ke, jeti ke dibina macam tu kan. So ketinggian pulau ni aku check dekat Google Earth, puncak paling tinggi ialah 59 meter dari aras laut. So korang macam mana kalau ada orang bagi offer suruh tinggal kat pulau ni, korang nak tak? Kalau aku lah, kalau orang bagi RM1 juta aku nak lah. Oh, okey, tadi aku cuba turun, nasib baik tak terlanggar boat tadi. So sensor drone ni memang trusted lah. Okey guys, memang daripada atas memang nampak cantik lah pulau ni. Cuma itu saja, tak ada penduduk kat pulau ni. Tak tahulah, mungkin satu masa nanti bila mungkin ada orang yang gila-gila sikit ke, dia orang cuba nak buat bina nak pertempatan kat sini, mungkin boleh ke. Okey, dah selesai pusing-pusing ni, aku nak kira tengok kawasan jeti pula. Kawasan jeti dan pantai dia guys. Panjang jeti ni. Jeti ni baru je rasanya dibina ni. Dulu ada jeti ni, tapi rasanya bumbung dia ni macam baru sikit. Dah baru dengan struktur, kalau kau dapat situ yang melengkung tu, kawasan kedai-kedai. Dulu tak ada, sekarang ni baru ada. So convenient lah kalau datang sini mungkin nak lepak-lepak santai, makan-makan. Dan makanan kat sini ikannya itulah makanan pantai timur sikit. Ada nasi dagang, ada keropok leko, sata, macam tu lah. So guys, macam mana keadaan pulau ni? Macam mana pulau ni? Cantik tak? Memang cantik lah bagi aku. Cuma tak ada penduduk tu je. Dan jarak ni dekat tu, bagi korang yang pandai berenang, tak payah naik boat guys. Boleh berenang terus je. Sebab laut dia pun tak dalam kat, cetek je. Okey, dah selesai dah aku rasa. Sekarang ni panggil lah drone balik. So kita landing je. So guys, terima kasih kerana sudi menonton, dan jangan lupa share, like dan subscribe. Dan kalau apa-apa rasa nak komen, nak bagi tahu kat mana lagi aku boleh fly ke apa benda, sila tulis kat komen kat bawah. Okey, terima kasih. Bye. Jumpa lagi episod akan datang. Oops, sebelum pisah, aku nak kasih preview sikit lokasi di episod akan datang. Kat mana tempat ni? Tunggu.